Assalamualaikum. Ya Allah, ya Tuhanku, korang dah lama gila kita tak buat konten AI team. Lama tak menguji minda-minda mereka semua. So, dah tepu dah. Jangan risau, hari ni korang tak perlu memikir pun, korang perlu mengecam sahaja. Mengecam, cam. So, hari ni kita akan buat konten teka marta artis perempuan Malaysia. Okay, so kita akan mulakan daripada Fae dahulu. Okay, Faeka. Ya. Marta artis yang pertama. Okay, siapakah ini? Mama Embong. Benar sekali. Seterusnya, siapakah ini? Janani. Benar sekali. Seterusnya, siapakah ini? Ni mesti pelakon lama kan? Ni Ella. Ella. Okey, siapakah ini? Okey, depan dia M. Maria, tak tahu. Maria. Okey, next. Mira Osman. Amira Osman. Clue seterusnya? Dia kahwin dengan pemain bola sepak kalau tak silap aku. Oh. Dia ni Mia Ahmad. Okey, benar sekali. Okey, seterusnya, siapakah ini? Lisa Suryani. Benar sekali. Okey, seterusnya, siapakah ini? Amira Rosli. Benar sekali. Okey, seterusnya, siapakah ini? Ni yang dulu dia cantik tu. Lepas tu sekarang tak cantik lah. Kejap. Apa nama dia? Tak tahu lah, kat nama dia tak ingat. Okey. Ya Allah, tak perasan. Ni ambil dulu. First time. Apa dia? Fasha Sanda. Benar sekali. Okey, seterusnya, senang sahaja. Siapakah ini? Mata perempuan ni, Kak? Ya, semua perempuan. Ya Allah. Saya tak boleh tengok mata perempuan ni, Kak. Aduh. Lemas banget dah. Senang je ni. Mira Filza. Benar sekali. Okey, bismillah. Okey, seterusnya, siapakah ini? Okey, Hana Delisha. Calik. Calik. Calik dulu baru gerak tau. Okey, siapakah ini? Betul, saya scan mata dah. Divina Karamai. Siapa? Karamai. Karamoy apa, Mek? Ni Mek. Okey. Siapakah ini? Dayan Trishan. Okey, Calik. Oh ya, bukan. Maya Karim. Benar sekali. Okey, seterusnya, siapakah ini? Wah, ni. Beratur. Saya tahu. Ya, teka. Beratur, kandang. Dia ni juri. Sabar. Tiga orang ni beratur. Harry, sepatutnya bukan kau tau. Kau nak Syami. Ini saya tahu. Sabar. Jom. Go. Okey lah sama kilo. Tali tamblok. Mamina balik. Syami. Okey, belakang. Beratur. Sabar. Ya Allah, Tuhan. Go. Ni mesti ada. Ya, sabar. Beratur. Kenapa ni tak beratur? Janganlah macam tu. La ilaha illallah. Beratur betul. Okey, siapa ni? Ni mesti dia ada link belakang ni. Tak ada. Ana Jobling. Salah. Betul lah. Okey, betul. Okey, seterusnya, siapakah ini? Beratur. La ilaha illallah. Kejap lagi. Apa benda ni? Beratur. Ini dia pun lepas kahwin. Siapa? Amira Osman. Benar sekali. Okey, seterusnya, siapakah ini? Oh, ini Fazura. Benar sekali. Oh, korang memang lelaki memang suka tengok mata perempuan ni. Okey, seterusnya, siapakah ini? Damn. Tahu. Ini crush kekanda Dayan Trisha. Benar sekali. Perempuan? Okey, seterusnya, siapakah ini?
Oh, Era Fazira. Benar sekali. Seterusnya, siapakah ini? Ni mata siapa ni? Dia Musa ke? Okey, cantik. Okey, Aslam? Ini saya kenal. Dia ada anak kan? Datuk Siti Nurhaliza. Benar sekali. Okey, seterusnya. Senang sahaja. Siapakah ini? Hana Delisha. Benar sekali. Seterusnya, siapakah ini? Beratur. La ilallah. Dia ada adik-beradik ke? Tak tahu. Nelda Sandras. Okey, benar sekali. Seterusnya, siapakah ini? Amira Rosli. Bukan. Okey. Beratur. La ilallah. Aisyah sampai ke depan. Dia ni pelakon lama. Penyanyi lama. Okey. Saya selalu karaoke lagu dia. Okey. Zaina Zain. Benar sekali. Seterusnya, siapakah ini? Ada jebat. Okey. Next, Aisyah. Siapakah ini? Sajat. Saja artis ke? Siapakah ini, Azan? Nolia Gani masa muda. Saya rasa Nolia Gani masa muda. Sini, Azan. Saya tak tahu. Comel lah kau ni. Biasanya kat Lela. Seram aku. Laki. Azan, kau tunjuk IC kau sekarang. Seterusnya, siapakah ini? Aduh, mata perempuan lagi. Saya tak boleh ke jawab mata perempuan jawab. Jangan dulu. Okey, dia ni sekejap mata. Ni cantik juga mata dia. Oh, gigi. Clue. Sabar. Clue. Clue dia, aku tak boleh sebut nama. Huruf. Dia ada S dalam nama dia. Ada S dalam nama. Ada. Batu. Lambatlah Luqman. Syarifah Nah. Okey. La ilaha illallah. Kenapa degil? Beratur betul-betul. Korang ni kan nanti bakal jadi bapa orang, kau tengok balik perangai korang masing-masing. Malu tau tak kat anak? Degil. Okey, ini ada S Ya. Aida Jebas. Jadi saya tahu ni. Misha Omar. La ilaha illallah. Okey, Syalik. Nota tu ni. Yang kau dengar cakap diorang kenapa? Jangan percaya orang. Siapa ni kak? La ilaha illallah. Tadi clue S je. Sabar. Beratur betul-betul. Clue S je. Dia ada dua nama dia. Dua nama. Selalu kalau orang sebut memang dua sebutan. Wish. Ni susah ni kak. Okey. Tak tahu. Okey, Syalik. Dia ada kalau nak clue bagi tahu. Clue. Dia ada anak. Dia ada anak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk. Nah. Syalik. Okey, Harry Azrul. Sabar. Dah tak ada clue dah. Tadi dah dua clue dah. Satulah clue. Dia ada adik. Oh, Mak Embong. Tapi ada Adik S. dia pun artis juga. Aku jawab dah. Aku tahu. Kau jawablah. Biar kau keluar. Dia beritahu. Sita Fanta. Sila Majid. Okey, Syalik. Tak tahulah. Mama Embong. Mama Emun tadi dua orang dah sebut. Ni Okey, cacap. Nah, Syalik. Jale. Telinga dah ada. Telinga dah ada. Ni. Engkau Siti lah, Sheila lah. Sekejap. Sekejap. Dia ada huruf S. Ada anak, ada adik. Ya. Okey, clue terakhir lah. Dia kahwin dengan artis juga. Nora Danish. Lain ni mata, Syalik. Tak dekat sama tu. Okey, clue paling terakhir lah. Laki dia K depan. Sabar. Yang dah ni senyap Ukasha Sandros. Benar sekali.
Ini waktu dia muda lah, waktu model. Siapakah ini? Dia, clue dia adalah cousin Nelly dia. Ada dua salahnya. Octavia Sandros. Akak dia. Yes, akak dia. Aprina Sandros. Okay, benar sekali. Okay guys, so itulah dia mata-mata artis perempuan. So untuk konten next, maybe kita akan teka mata ataupun hidung ataupun mulut artis lelaki Malaysia. So itu sahaja konten kita pada kali ini. Kita jumpa pada konten akan datang. Assalamualaikum.